Menyesatkan diri lagi. Kali ni tak sesat. Tak. Yang okey. Jalan yang benar. Yes. Dah makan Maggi? Bunga. Azam nak kurus sebelum tahun baru. Nak kurus. Ha? Sebab ni dia tanam pokok kan. Tapi semua orang ada shortcut. Siapa nak lalu jauh-jauh? Ada shortcut tapi shortcut lah. Apa apa untuk? Yang dilarang tu lah perintah. Maknanya tak ikhlas lah nak ni. Nak jalan. Nak exercise. Lah, tapi kalau penat juga tak kena dia dah. Mula mencari jalan kesesatan. Jalan kesesatan. Buat keputusan dengan betul ya. Jalan biasa kan jalan mana? Rasa lah. Dia punya rasa tu dah seram dah. Tapi dia ketembus lah. Ni nampak ada jalan truk dia ni. Boleh lah. Baik lari lah. Jalan yang rendah sikit. Rendah lagi jauh. Macam itu. Dah serik dah Masuk hutan buka GPS. Nasib baik ada line. Kalau tak ada line, tak ada penyakit cari penyakit. Nak testa jalan baru. Sampai ketua dah. Lari jalan dia. Kang tergolek lagi. Lebam pun tak hilang lagi lebam. Kali ni tak ramai pula Hari tu nampak ramai. Biasa kalau kita rasa tu banyak. Kamu ke babi? Hati-hati. Aduh. Ini kalau terduduk. Tak tahu tergolek. Wah, ekstrim betul ya jalan ni. Jadi mau sekilo lekat kat kasut ni. Sekilo kat kaki. Tambah beban. Tambah beban Baru dia kaki. Dah lah kasut nyawa-nyawa ikan. Boleh buat tampal lah. Otak dia berat. Mencabar pula kali ni. Bukan mencabar sebab sesat. Cuba banyak kali. Okey tak? Ni kalau malah nak turun golek je. Sikit-sikit lah. Sampai sana dah guling-guling dah.
Ha? Mana ada one side? Sebelah sini. Sebab sebelah sini lecak. Tu yang sebelah tu kau tak nampak. Kalau tak kurus juga tak tahu lah. Dapat berat masa baru masuk tu. Terlalu bahagia betul Bahagia sangat. Tak ada bosan pun bahagia. Kalau ada bosan, tak boleh bahagia dah. Tak tahu kena heret. Tak boleh jalan. Heret. Dah hilangkan lemak, tambah lemak lagi ya. Sikit je. Makan nasi Sikit je nasi lemak. lemaknya. Tak besar mana. Sikit je. Dah penat-penat singgah kejap. Healing. Rehat jap, mesti sambung. Asalkan tak sesat. Yes. Tapi ni lah abang tadi lah yang dia kat sana tu yang dia tegur tu. Assalamualaikum tu. Terak tadi tu. Tengoklah menambah. Tak. Sikit aja ni. Mana ada kedari sangat pun kan? Ni kan. Strawberry nomin matcha roasted dengan matcha biasa. Okey, terima kasih. Sama. Tambah energi jap. Nanti nak jalan lagi penat kan? Cuba tak boleh. Jemput minum. Hard Rock Cafe. Ya ke Hard Rock tu? Tapi ada lambang kan? Tapi Lama Hard Rock lah. tapi benda tu boleh ke sister letak? Patutnya tak boleh. Kan apa? Dia punya kan nama dia Hard Kan Rock. dia ada lambang Hard Rock tu. Mungkin dia macam tiru brand Hard Rock punya. Oh. Okay, sebab dia dalam hutan kot. Mungkin owner sini dengan Hard Rock tu kawan baik. Mungkin juga. Dapat lah. Nyamuk ni tahu. 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 Tak rasa Dia dah cakap kan dia cakap ni. buat ni baru lepas. I think ni tak yang manis Tak kan. ada yang manis. Minum je lah tak manis. Cuk ada ketan cocok. Itu tak cocok. Boleh lagi. Tak cakap dia masukkan moncong ni dekat ni. Pakai depan kita kena pakai seluar kali lain lah. Macam sehat. Tak ada rasa manis, rasa macam je. Setting kau. Dia pergi hiking. Pergi Nak hiking, manis. sarapan dulu. Bukan sarapan dulu. Di tengah hutan sarapan. Healing jap. Healing jap. Boleh lah. Isi perut. Jangan sakit perut sudah Boleh tak? Saya tak ada. Ada kafe dalam hutan. Ada dia. Dia makan tu. Tempat biru. Tak ada apa. Apa? Tak pernah beli. Tak, aku nak pedal boat. Dua pedal boat sana. Kecil je. Mana? Dah isi minyak baru teruskan perjalanan. Yang tinggi-tinggi. Hiking. Lepas tu makan. Sambung lagi. Yang tak makan pun mengah. Mana tak mengah. Macam satu cup. Nak hujan. Dah gelap dah. Kalau boleh nak keluar sebelum hujan, tak nak kejadian kali kedua. Garuk-garuk. Dah macam kena belacan.
Jangan, sekejap lagi golek pun kau tahu. Kan tak seimbang kan badan. Jadi burung. Balik dah habis dah ni. Ini cuba share dengan saya juga. Hati-hati kang tergolek Ini nak naik POI. Penat. Penat tapi kali ni tak penat sangat. Tak sepenat hari tu. Oh my god. Ini lecak-lecak ni. Dah nak sampai dah gelap lah. Janganlah hujan. Hujan habis lah. Okey lah. Aku pernah layan. Minggu tak hilang lagi. Macam lalu yang jalan tak tu. Jalan tak. Dah guruh dah. Sebab jalan tak dia memang naik gitu. Jalan tak dia tak ada landai. Yang tak tahu terus nak naik pergi dekat dia punya bagian air tengah-tengah tu pun. Dia nak ikut ni kan? Tanah ke? Jalan tak. Dia sentam. Kali tu ni. Ada tak dia? So ada bimbit dia landai. Tapi bejun. Tapi macam Dah nak sampai. tahu tak macam longkang besar. Tapi diorang macam 5 buat kilometer. tadahan air tu. Jadi tapi dia kayaknya dah pipi. Ramai tak pergi masa tu? Akhirnya jumpa jalan. Hari ni tak sesat ya. Hari ni kita orang berjaya temui jalan. Oh, ada tasik biasanya boleh mancing. Tadi kan kita dah lalu kan? Oh daun eh. Apa? Nak kan kelip-kelip. Mana ada kelip-kelip pagi-pagi buta je ni. Lain macam member nampak kelip-kelip tengah pukul 10 ni. Kau dah bangun belum? Ke kau masih bermimpi lagi? Dah ni takkanlah belum bangun lagi. Kita kena sampai ke destinasi sebelum hujan turun. Kalau tak, terjadi kali kedua duduk kat seat beralaskan alas kaki. Tengok ni tanda-tanda macam nak lebat je ni. Ni dah dia kan. Angin kuat Angin kuat guys. Bestnya angin kuat tak apa, jangan hujan dulu. Ada tasik tapi tak boleh mancing. Ada siakap. Ada siakap, ada gelama. Sebarut. Tengok tu, nak hujan. Janganlah hujan sekarang. Tolonglah. Tak nampak langit. Tengok atas tu, dah gelap dah. Tapi tak nampak. Itu kalau dia switch on je, kuyuk kau. Okay, kali ni tak penat sangat lah.
Kali ni santai. Kali ni ikut jalan yang benar. Dah lah pesan canak-canak dia bagi ni. Nangis member. Inilah. Cik, terus ni nervous. Duk-dap. Nanti masuk gitu nanti. 3 orang. Wanita. Sesat. Mesti lepak. Si lepak je orang kata pun boleh sesat. Pada landasan berat. Untuk yang nak starting hiking boleh lah guna trek ni. Trek yang manja-manja. Untuk beginner. Beginner pun sesak dah nafas. Kita ada misi sebenarnya. Misi menurunkan berat badan ya. Berapa target? 55. Macam berapa target jalan berat? Sama. 55 eh? Target terdekat tu 60 dulu. Boleh. Kita cubalah sampai hujung antara. Kita tengok. Siapa yang paling turun banyak dapat hadiah ni? Dapat hadiah. Hadiah apa eh? iPhone 19. iPhone tak keluar lagi. Terus Aisyah terus tarik diri. Tak apalah. Kalau korang jadi. Sampai korang dia je. Penyertaan 3 orang. Hadiah kau main lagi. Kan nak tonton korang berapa dah. Bonus habis kat situ je. Agak-agak sempat tak ni sampai. Tapi macam dah rasa dah. Dah rasa menitik-nitik. Ini akan jadi nak ni. Nak memanjat lagi ni. Ya. Dah sampai. Akhirnya nampak juga ada orang. Dah sampai. Dah sampai sini dah dekat lah. Wah, bestnya. Tapi macam dah Dah rasa lah. akhirnya berjaya sampai ke bukan puncak bukan puncak, dah sampai jalan balik. Dah rasa ni kau jangan nak duduk lama-lama Dah nampak dah turun. Nak kena beli yang beli apa lagi? pembesar hidung tu. Kenapa dah cukup besar kalau hidung kau? Kan? Dia membantu melancarkan pernafasan. Oh, tu ke? Ha. Dia membagi, dia bagi hidung lagi besar. Rongga. Yang dalam tau, bukan yang luar tu. Luar tu memang dah besar. Yang dalam pula tu besar. Yang ni je. Ha? Yang untuk orang tidur berdengkur tu. Kan dia macam letak kat hidung. Ni macam tempat yang sama. Letak lebih. Hujan. Kita dah basah lagi. Dah hujan dah. Nak lari konon. Itulah lagi bawa nasi lemak tadi. Beria lari. Oh, dah lepas lah. Sampai sini je ke?
Dah nampak pasu bunga tu dah dekat dah. Lari, lari. Sana baik. Lagi tak nampak guling. Lari, lari. Dah ada jalan berbatu-batu. Kalau tersungkur, sedap pun. Dah hujan dah. Hujan dah. Memang kalau hiking kena hujan Hujan lebat. Hujan lebat. Cepat-cepat. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Jangan ketawa. 1, 2, 1. Elok-elok jangan slow terus lari. Oh, Mangga. Okey tak tu. Perut ni dah bengkak. Nasi lemak dah hilang. Dah nak sampai. Jangan lebat dulu. Kenapa dia nak sampai makin lebat? Jauh lagi lah. Parking kat sana. Menyesal tak parking kat depan-depan. Buat parking jauh. Akhirnya sampai juga sebelum hujan turun dengan lebat. Guruh. Akhirnya selamat sampai. Okay, penat. Sebaik tak basuh kuyuk. Kalau basuh kuyuk habislah kejadian kali kedua. Akhirnya peserta kedua dan ketiga